Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita continue dengan how to solve inequalities by using table, right? So let's say we have x square minus 2, x minus 24. So yang ni dah dalam keadaan simplest form dah. Macam mana nak tahu you dalam keadaan simplest form? Okay, you tengok dekat x ni. Kalau dia dah 1 tu memang dia dah tak boleh nak buat apa dah lah. Dalam simplest form dah. Kalau dia bukan 1 pun, let's say 2, let's say dia 2, you kena tengok pula yang belakang ni, adakah dia boleh disimplify lagi. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh, depend on question. Alright, so now we factorize. Kalau tak boleh factorize manually, you can use calculator and then you reverse one step. Alright, so dekat sini kita akan dapat x 6 dengan 4 lah, baru boleh dapat 2 kan. Okay, so negative plus, so you will get x is 6 and x equals to negative 4. Okay, so now by using table, kita nak buat macam mana table ni, alright. Okay, lebih kurang macam ni lah dia punya table. So you try ni sama-sama dengan cikgu. Pause the video and then draw table, lepas tu kita buat macam ni. Okay, so dekat sini kita ada, yang atas ni kita buat macam double line juga. So kalau kiri sekali less than lah, less than negative 4. Sini in between, so sini you dapat more than negative 4. Dia ada equal lah, sebab from the equation pun ada equal sekali. Okay, so yang ni 6 and then we have x more than 6. So yang sebelah sini kita nak tulis apa? You buat macam ni. X tolak 6. Dia sebenarnya lebih kurang je macam number line tu. X tolak 6. X tambah 4. Okay. Sama juga, you have to choose a test point for each column. Okay, so yang ini kita ambil x sama dengan negatif 5. Yang ni kita ambil x sama dengan 0. And then this one kita ambil lah x equals to 7. Okay, senang je. You ada dekat sini x is negative 5. So negative 5, you nak tulis pun tak apa. You tak nak tulis, tulislah sebab takut you confuse kan. So negative 5 minus negative 6. You dapat negative. Okay. Lepas tu negative 5 plus 4. Also negative. Set ni tulis 5. Oh, sorry. Negative 5. So negative darab dengan negatif, you dapat positif. Boleh tak? Okay, negatif ni darab dengan negatif ni, you dapat positif. Sebab apa kita ambil negatif darab negatif? Ni dapat tak? X tolak 6, X tambah 4. So darab dua tu you dapat lah positif. Okay, untuk the second one, x equals to 0. So 0 minus 6 is negative. 0 plus 4 is positive. So negative darab positif, you dapat negative. Right? And then the last one, x equals to 7. So 7 minus 6 is positive. 1 kan? 7 plus 4 also positive. So positif darab positif, you dapat positif. Positif darab positif dapat positif. Negatif positif is negatif. Negatif darab negatif, you dapat positif. So answer macam mana? Look at the inequalities given to you from the beginning. Okay. You ambil lah yang dekat factorize tu more than 0, maknanya dia positif. Inilah. So jawapan jangan ambil macam tu, okay? You kena tulis balik. So the answer would be x less than equals to negative 4. X more than 6. Jangan ambil yang atas ni pula. This is test point. Okay, kita ambil yang dalam kotak. Boleh? Okay ke? Kalau tak okay, you ulang balik. Alright? So second example. Kalau dia bagi macam ni terus, lagi senang.
Dia tak bagi AX square plus BX plus C, dia bagi dalam kurungan macam ni. It is a lot more easier lah. Okay. Kalau dia dah bagi macam ni senang, dia dah factorize untuk you dah. So X equals to negative 1 over 3. X equals to negative 2. Okay, you draw the table. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah negatif 2. So, negatif 2 akan duduk sebelah sini lah. Okay. Cikgu kan dia positif tadi. Rupanya dia negatif. Negatif 2. And this is X more than negative 1 over 3. So, dekat sini tulis 3X plus 1. X plus 2. And then copy 3X plus 1. X plus 2. Okay. So, you choose a test point. X less than negative 2. Kita ambil lah X is negative 3. In between. Oh, ni salah tau. Ini tukar ni. Pening ni. Okay. Yang ni kita ambil X equals to negative 1. And then this one barulah X equals to 0. Okay. Boleh? So, you substitute 3 darab negatif 3. Negatif 9 tambah 1 dapat negatif. Negatif 3 tambah 2. Negatif 3 tambah 2. Negatif. So, positif. Okay. Negatif 3 tambah 1. Negatif. Negatif 1 tambah 2. Positif. So, sini negatif. 0 tambah 1 positif. 0 tambah 2 positif. Positif. Nampak tak? Okay, so sekarang kita punya sign is less than. Okay. So kalau less than, negatif lah. Jadi jawapannya adalah X more than negative 2 less than negative 1 over 3. Macam mana kalau guna graph? Okay, so graph ni graph ni kalau you tengok 3x darab x, kita dapat 3x square kan. Bila 3x square maknanya dia adalah graph senyum. Okay, graph senyum yang kecil duduk sebelah kiri. So sini negatif 2, sini negatif 1 over 3. And dia bagi sign dia adalah less than 0. So dia akan duduk di bawah dalam gua ni. Okay, so X samalah jawapannya. Alright. All the best. Bye.